Yang tawar ni sampai RM50. Hang pernah tak aku ajarkan apa cara paling mudah nak buat air tawar sendiri? Hanya menggunakan air mineral saja. Sebelum nak buat air tawar, pastikan pasang niat dulu. Tujuan untuk buat air tawar ni untuk apa? Untuk lembutkan hati, nak bagi mudah belajar, nak bagi terang hati, nak buang santau, nak buang sihir ataupun sebagainya. Buka penutup tudung botol tu, baca istighfar sebanyak 3 kali, surah Fatihah sekali, ayatul kursi sekali dan baca bismillah 5 sekali. Baca juga 3 kul, kemudian takbir sebanyak 3 kali. Jarak antara mulut dengan penutup tu lebih kurang jarak dia dekat ni. Jangan terlalu jauh sangat. Kemudian ditiupkan perlahan-lahan, masukkan ayat tersebut ke dalam air. Kemudian sebelum meminumkan air tersebut, diniatkan khusus untuk apa? Kalau kata nak lembutkan hati, pasang niat untuk lembutkan hati. Kalau niat untuk buang santau, buang sihir, pasang niat untuk buang santau dan buang sihir. Kalau baca bismillah sekali, selawat 3 kali, minum sebanyak 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Air tawar yang telah diruqyah boleh juga digunakan untuk buat minuman, untuk buat mandian, masakan dan juga untuk buat sapuan pada anggota badan yang sakit daripada terkena gangguan. Save video ni dulu. Jangan lupa like, komen dan share bagi orang yang sama. Dan jangan lupa komen komen tu.